Ramai tanya aku, apa perbezaan special edition ni dengan standard? Warna ni cantik bang. Bang, warna ni cantik. Ha? Yang pertama, motor special edition ni, dia punya barcode dia datang sekarang yang charger tau. Kau sini. Kau tengok. Ada charger, boleh kau tekan. Ha. Lepas tu charger dia tu ada kabel type C. Senang gila lah Kau anak siapa lah ni? Warna ni cantik bang. Warna ni cantik. Yang kedua, special edition ni, dia punya cover set lain macam sikit. Kau sini, kau tengok. Nampak kat sini, dia punya LC dia ni, dia timbul. Kalau kau tengok pula yang standard ni kan, mana ada? Tak ada. Warna ni cantik bang. SE tu warna cantik. Yang ketiga, special edition ni dia ada tudung tau. Jadi kalau kau nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi bagi aku macam tak payah lah. Sama, buruk je. Warna dia cantik bang. Warna dia cantik. Seterusnya, yang untuk special edition ni, kalau kau nampak kan, kat sini ada stiker tau. Kau sini. Nampak ni, tulis 135LC. Ni pun ada tulis Yamaha. Tapi kalau yang standard ni, tak ada. Tak ada. Warna dia cantik. Kau siapa? Conclusion dia, perbezaan dua motor ni tak ada beza pun. Dia cuma beza dia dekat cover set, charging port dengan stiker. Dah habis standard dia. Warna dia cantik. Warna dia cantik. Tak, kau faham? Okay, so kalau kau berminat dengan special edition ni, dengan standard, kau boleh contact kau sekarang, okay? Ciao.